5 perkara pelik yang dia orang komplain pasal subsidi RON 95. Memang lawak betul. Yang pertama, saya pulang daripada Seremban ke Port Dickson. Jarak lebih kurang dalam 36 km. Pergi balik 72 km. Plus minus campur jalan-jalan pusing-pusing lebih kurang 100 km. Saya kerja 26 hari. Total kilometer saya 2,600 km. Mana nak cukup dengan 300 liter yang kerajaan bagi subsidi? Macam takkan tak boleh fikirkan antara kilometer dan juga liter. Nampak? Yang kedua, saya guna 500 liter sebulan. 500 liter. Cuba kira 500 liter tu bersamaan dengan berapa kilometer untuk kereta bawah 2.0 cc. Cuba kira. Dan kalau betul dia guna 500 liter, bermaksud dia ni bukan orang biasa-biasa, bukan rakyat yang biasa-biasa, dia ni usahawan, dia ni orang kaya. Jadi kalau orang kaya layaklah bayar RM2.60. Takkanlah nak subsidi lagi RM1.99 1 liter. Betul? Yang ketiga, data kerajaan tipu. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, data kerajaan tu data dosem. Bukan data kutip tepi jalan. Bukan juga data yang pakai letak-letak. Ini data dosem. Kalau tak percaya dengan data dosem, nak ambil data yang mana? Cuba tunjuk. Mungkin juga data daripada Bonda Ratu yang nak bayar 1.6 trilion itu lebih dia. Percaya. Nampak? Tempat ini sangat best. Kenapa nak ada lesen? Tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita naik motor, betul? Kita bawa kereta, betul? Takkan tak ada lesen. Kalau tak ada lesen tu apa maknanya? Insurans ada? Masalah. Bila aksiden nak claim macam mana? Sebab itu, bila kita bawa kenderaan mesti ada lesen. Tapi mereka kata pula, habis orang kampung macam mana? Nak pergi surau je kot, takkan nak kena ada lesen. Tuan-tuan perempuan, nak pergi surau kena isi minyak, betul? Naik motor. Nak isi minyak, motor kena keluar pergi pam minyak, betul? Nak kena ada lesen tak? Yes, kena ada lesen. Ada pula yang kata, saya kerja potong rumput, macam mana saya nak isi minyak sebab saya tak pakai lesen. Tuan-tuan perempuan, Allah berikan kita akal. Akan tak boleh nak fikir macam mana cara nak beli minyak untuk isi dalam mesin rumput. Nampak? Yang kelima, paling best. Hari ini ada yang kata apa tahu? Saya dengan isteri saya pergi isi minyak, kaunter minta IC. Paling best, hari ini baru 28 hari bulan. Nampak? Sebab itu tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur dengan nikmat Allah. Terima kasih kepada kerajaan yang negara lain tak dapat pun nak bagi subsidi minyak berbanding dengan Malaysia. Sehingga mereka tertanya-tanya macam mana Malaysia ini masih boleh lagi bagi subsidi minyak dan harga minyak Malaysia antara yang terendah dekat ASEAN. Nampak? Allah beri kita akal, Allah beri kita iman, Allah beri kita akhlak sebagai seorang mukmin. Maka jadi mukmin yang baik, bukan mukmin yang rosak pemikirannya.